Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Isnin 30 hari bulan 9 tahun 2024 kita dapat meneruskan lagi sesi kuliah yang berkaitan kitab Adab Orang Islam. Sekarang kita berada di nombor yang ke-14, iaitu seseorang Muslim tidak boleh mendengki saudaranya yang Muslim atau bersangka buruk padanya atau membencinya atau mencari-cari rahsia keburukannya. Daripada sini, apa yang berkaitan nombor yang ke-14 ini merupakan perkara-perkara yang perlu diingatkan dan perlu ditekankan dalam 4 perkara, iaitu tidak boleh mendengki saudaranya. Yang kedua, bersangka buruk. Yang ketiga, membencinya atau mencari rahsia-rahsia keburukan. Keempat situ atau mencari-cari rahsia keburukannya. Daripada sini, perkara ini perlu ditekankan. Dengki merupakan perbuatan-perbuatan yang terjebak kepada dosa. Buruk sangka juga merupakan prasangka buruk terhadap orang lain. Kita kena perhatikan terlebih dahulu tentang kebenaran dan kesahihannya, serta kita perlu teliti terlebih dahulu sebelum kita sebarkan sesuatu perkara. Seelok-eloknya kita jangan terlalu cepat, terlalu mudah bersangka buruk kepada orang lain, kerana perbuatan itu adalah perbuatan dibimbangi terjebak kepada dosa. Dan membencinya, benci biarlah berpada-pada, jangan sampai benci secara berterusan. Dan begitu juga mencari-cari rahsia keburukannya. Tujuannya nak cari keaiban orang je, tujuan nak cari keburukan-keburukannya. Di sebalik keburukan adanya kebaikan. Begitu juga kita berkawan dengan kawan-kawan kita, dah mula perasaan benci sebagai contohnya, tetapi di sebalik seseorang itu benci kepada kawannya, carilah juga kebaikan yang ada pada dirinya. Begitu juga dengan pasangan-pasangan kehidupan rumah tangga. Jangan hanya mencari sesuatu yang negatif sahaja dalam kehidupan, bahkan carilah kebaikan-kebaikan antara pasangan. Begitu juga dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Apa yang berkaitan dengan perkara ini? Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya berprasangka buruk dan dengki terhadap saudaranya yang Muslim. Tak boleh sangka buruk dan tak boleh dengki antara satu sama lain. Tabiat ataupun berprasangka buruk terhadap orang lain akan menyebabkan ataupun mengheret diri seseorang manusia kepada tabiat dan kancah keburukan seperti mengumpat serta mencerca saudaranya yang Muslim. Bimbang takut nanti bila ada sangka buruk, bercakap dengan orang tu, bercakap dengan orang ni, timbullah sesuatu yang menyebabkan mengheret kepada seseorang menjadi satu tabiat mengumpat dan mencerca orang lain secara melulu tanpa batas yang ditetapkan. Jadi daripada garis panduan kita sebagai seorang Muslim, hindarilah daripada berprasangka kepada orang lain, buruk sangka, dan juga bimbang takut mengheret ataupun terjebak dengan perkara-perkara yang menjadi satu tabiat buruk yang berlaku dalam diri seseorang tanpa disedari. Dia rasa itu dah menjadi satu perkara biasa dalam dirinya. Minta jauh daripada perkara-perkara yang sedemikian. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh
Dari surah Al-Hujurat, lihat terjemahan dalam perenggan nombor 12 di atas, maksudnya sini di muka surat 127. Maksudnya di atas tu cerita penerangan keterangan yang diberikan sebelum ni berdasarkan kepada muka surat 127. Daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-100, ayat yang ke-12. Artinya, kita ulang balik sebagai peringatan, wahai orang yang beriman, bila seseorang itu mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang perlu dilakukan hendaklah dia jauhi dengan cara macam mana berdasarkan kepada terjemahan ini, iaitu jauhilah dari memiliki sangkaan, kerana sesetengah daripada sangkaan itu berdosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan atau keaiban orang, dan janganlah setengah-setengah kamu mengumpat kepada yang lain. Adakah seseorang kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Tentulah kamu membencinya, iaitu yakni tidak suka kerana jijik. Daripada ayat ini banyaklah peringatan kepada kita, jauhi daripada sangkaan, sangka buruk, prasangka kepada orang lain. Kerana bimbang takut nanti prasangka buruk sangka itu adalah perbuatan dosa dan terjebak kepada dosa yang dilakukan. Kemudian jangan sesekali mencari kesalahan ataupun keaiban orang lain. Tujuannya untuk menuduh, memalukan, mengaibkannya. Carilah sesuatu yang baik, dan janganlah kamu mencari kesalahan atau keaiban orang lain, dan janganlah setengah kamu mengumpat. Sini, jangan jadi satu tabiat suka mengumpat, mengata-ngata kepada orang lain secara melulu, secara perkara-perkara yang dilakukan ini menjadi satu kebiasaan dalam dirinya. Minta jauhlah daripada perkara yang sedemikian. Minta jaga para pelajar sekalian, jagalah daripada perkara-perkara yang diberi keterangan melalui ayat suci Al-Quran ini. Jagalah mulut kita, lidah kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Secara tak sedar bimbang takut nanti menjadi satu tabiat mengumpat kepada orang lain tanpa disedari, dah menjadi satu kebiasaan dalam diri. Na'udzubillah. Daripada sini ibarat, adakah seseorang kamu suka makan daging saudara yang telah mati? Ibaratnya begitulah. Tentulah kamu membencinya, tak suka. Walaupun dah mati sekalipun, kita tetap sayang dan menyayangi antara satu sama lain. Daripada sini, apa yang berkaitan dengan keterangan yang ke nombor yang ke-14 ini, apa yang berkaitan dengan dengki, buruk sangka. Yang pertama adalah dengki. Kita perlu sentuh di sini adalah perasaan dengki terlebih dahulu. Merupakan hasad dengki adalah satu sifat yang dicegah dalam Islam. Islam mencegah sifat-sifat yang ada dalam diri seseorang, iaitu dengki. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita meminta ataupun menjauhi diri kita daripada hasad dengki. Kita juga perlu meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat dengki yang yang dilakukan oleh diri seseorang. Bimbang takut nanti perkara tersebut menjadi kepada sesuatu perbuatan kejahatan dalam diri seseorang. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. An-narul hataba kama ta'kulun narul hataba. Artinya, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki. Kama ta'kulun narul hataba, dia berakhir dengan situ. Artinya, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki, kerana ia menghapuskan kebaikan. Apa yang kita perlu jaga sini adalah sifat hasad dengki perlu dijauhi. Kerana dengan sifat hasad dengki itu
boleh menyebabkan diri seseorang terhapusnya kebaikan dalam dirinya. Seperti mana api menghapuskan kayu, iaitu dengan cara api menghanguskan kayu. Lama kelamaan bila nyalakan api, kayu akan menjadi bara dan kayu tu hangus. Dalam perkara ini kita perlu berjaga-jaga. Dalam kehidupan kita, jangan ada dalam perasaan dalam diri seseorang tu hasad dengki, kerana perbuatan ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kerana perkara ini juga kita perlu jaga untuk menjauhi daripada sifat iri hati, sifat dengki dalam diri seseorang. Sebagai contohnya cemburu. Cemburu tak kena pada tempatnya. Cemburu dengan kejayaan orang lain. Tidak senang hati dengan kejayaan yang dicapai oleh seseorang. Tengok dia naik, alah, dia kata macam mana kita nak naik supaya dia, usaha-usaha nak jatuhkan dia. Kadang-kadang ada juga berlaku dalam syarikat, tiba-tiba sehingga dia jatuh dan dituduh macam-macam kerana sifat dan tabiat yang berlaku tidak senang hati dan cemburu ataupun dengki kepada seseorang sehingga menjatuhkan dirinya itu, menjatuhkan diri seseorang itu. Berarti kita jangan sesekali terjebak dan terjerumus dengan perkara yang sedemikian. Kenapa? Kerana hasad dengki, iri hati, cemburu yang tidak kena pada tempatnya, tidak senang hati kepada kejayaan orang lain. Dengan datang perasaan cemburu menyebabkan dengki dan sebagainya itu, kita juga yang akan rugi. Kenapa? Dibimbangi tidak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan rugi. Kerana menyebab kerugian itu, kita tidak dapat pahala atas apa-apa amalan yang kita lakukan kerana ada perasaan dengki dalam diri seseorang. Sebagai contohnya dalam alam pekerjaan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, biarlah urusan-urusan kerja kita menjadi ibadah. Setiap amalan-amalan yang kita lakukan biarlah menjadi suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seseorang yang bekerja, sebagai contohnya, bekerja di pejabat, menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi pegawai dan sebagainya. Bila bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga dikira sebagai amalan yang dikira sebagai ibadah. Tak kira apa-apa sahaja ibadah, tak semestinya kita solat. Tak berkaitan dengan ibadah, tak semestinya kita solat sunat. Kita buat berzikir dan lainnya. Bila kita bekerja untuk mencari sumber rezeki untuk kelangsungan hidup kita, maka itu juga dikira sebagai ibadah. Maka dalam kehidupan kita mestilah kita bekerja dalam setiap apa sahaja amalan kita, pekerjaan kita bertujuan untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan cepat merungut dan berusahalah sedaya upaya dalam sesuatu kebaikan untuk mendapat pekerjaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rezeki itu untuk dirinya, untuk isteri, untuk anak-anak dan untuk keluarga. Maka bekerja adalah satu ibadah. Jadi pada sini, apa yang kita perlu jaga, perlu amalkan, iaitu dalam perkara ini juga kita perlu hayati, mengingat perkara-perkara yang disentuh tentang hasad dengki tadi. Namun begitu, terdapat juga hadis yang memberi pengecualian dalam sifat hasad dengki ini. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tadi berkaitan dengan larangan dengki kepada diri seseorang, dibimbangi, terjebak kepada perkara-perkara berdosa. Tetapi berdasarkan kepada hadis ini ialah
Artinya, perasaan hasad dengki itu adalah larangan. Berdasarkan kepada ayat suci Al-Quran tadi, berdasarkan kepada ayat yang telah disebut tadi, adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Kecuali pada dua perkara. Yang pertama, dengki terhadap seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya harta dan dia membelanjakannya pada jalan kebenaran. Berarti kalaulah kita dengki kepada diri seseorang, kita tengok orang tu dermawan, pemurah, suka memberi hadiah, suka memberi sedekah, suka memberi infak kepada amal-amal kebaikan. Sebagai contohnya memberi kepada sekolah, sumbangan kepada sekolah, sumbangan kepada masjid untuk membina masjid, untuk membina sekolah agama sebagai contohnya, bertujuan untuk mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Dia tengok orang tu bagi banyak sangat duitnya, memberi sumbangan, infaknya itu untuk kebaikan akhirat, maka dia berlumba-lumba untuk kebaikan dengan berdengki untuk memberi juga hartanya kepada apa yang perlu diinfakkan itu, dan dia membelanjakannya pada jalan kebenaran. Berarti itu tidak menjadi halangan, dikira sebagai dengki untuk berlumba-lumba dalam kebaikan dan amalan yang bertujuan untuk mendapat ganjaran dan pahala daripada Allah SWT. Janganlah pula bila banyak harta dengki nak lawan tetapi hatinya tidak ikhlas. Bukan begitu, tetapi apa yang diterima oleh Allah SWT adalah dengki melalui amalannya ikhlas kerana Allah. Dia rasa cemburu kepada orang lain bila mereka infak dengan begitu banyak, dia pun rasa nak bagi juga sebab nak saham akhirat bersama. Yang kedua, seseorang yang dikurniakan hikmah dan dia berhukum dengannya dan mengajarkannya, berdasarkan kepada hadis sahih Al-Bukhari nombor yang ke-73. Berarti nombor 2 ini dikurniakan hikmah, contohnya hikmah kebijaksanaan dalam mengeluarkan hukum dan mengajarkan ilmu kepada seseorang. Dengan cara macam mana? Nak pelajar-pelajar boleh faham tentang keterangan-keterangan, maklumat-maklumat yang diberikan, penjelasan-penjelasan yang diberikan melalui hikmah, melalui kebijaksanaannya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, ataupun perkara-perkara yang ingin mendamaikan seseorang supaya menyelesaikan masalah bersama dalam kelas pengajian, serta sesuatu yang boleh memberi manfaat bersama untuk mendapat ilmu yang mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Berarti seseorang dikurniakan hikmah dan dia berhukum dengannya, berhukum dengan sesuatu perkara kebaikan. Contohnya, tidak pilih kasih antara dua orang, semuanya disayangi, cari jalan penyelesaian bersama dan mendidiknya serta mengajarnya supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Berarti contoh hikmah kebijaksanaan dalam mengeluarkan hukum dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Begitu juga terdapat riwayat yang lain menyatakan, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Quran fa wa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Artinya, perasaan hasad dengki itu adalah dilarang. Ini dah berkaitan dengan hadis yang kedua, hadis yang seterusnya. Dilarang kecuali dua perkara. Yang pertama, dengki terhadap seseorang yang dikurniakan ilmu tentang Al-Quran dan dia membacanya sepanjang malam dan siang. Berarti kelebihan-kelebihan diri seseorang memberi ilmu tentang Al-Quran, tentang ilmu tafsir, dan dia juga dapat membacanya, menghafaznya dengan baik sehingga menjadi hamba Allah yang sentiasa mengamalkan Al-Quranul Karim dan membacanya sepanjang malam. Siang malam dia baca, tak tinggal Al-Quranul Karim. Berarti seseorang ini menjadi seorang yang beruntung, dan begitu juga dia dengki nak juga menjadi seorang yang dapat membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sebagai contohnya, tengok kawan menjadi seorang yang hafiz, nak hafiz jugalah. Bila dah menjadi hafiz, dah khatam 30 juzuk, tak boleh jadi. Saya pun nak menjadi seorang yang hafiz juga. Masuk kelas belajar sama-sama, masuk tahun yang sama. Kenapa dia cepat? Saya pun kena cepat juga. Begitu juga dengan pelajar-pelajar lain. Sebagai contohnya dalam kelas,
Tengok-tengok kawan-kawan dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Naik tingkatan 3, tingkatan 4, tak pernah pun dapat nombor 1, nombor 2, 3. Jadi bila naik tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 5 ke 6, dan begitulah dia kata berazam kali ini nak nombor 1, nombor 2, sekurang-kurangnya nombor 3 seperti kawan-kawan yang lain. Berarti berlumba-lumba dalam kebaikan itu tidak menjadi sesuatu yang berdosa. Bahkan janganlah pula nak menjatuhkan kawan, sorok buku-buku kawan, mencuri buku-buku kawan kerana tujuan dia nak nombor 1. Jadi kawan tak boleh nak baca buku. Bukan begitu. Bahkan berlumba-lumba dalam kebaikan untuk mendapat ganjaran pahala bersama, untuk mendapat kejayaan bersama. Yang kedua, serta dengki terhadap seseorang yang dikurniakan harta dan dia menginfakkannya ke jalan Allah SWT sepanjang malam dan siang. Hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Inilah yang berkaitan dengan perkara yang perlu dijaga, perlu ditekankan dalam kehidupan kita. Dengki biarlah berpada-pada, dengki kena pada tempatnya. Kalaulah sesuatu dengki itu mendatangkan mudarat kepada diri sendiri, tidak mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT, perlu dijauhi. Sesuatu dengki untuk mendapatkan kebaikan, amal soleh, mendapat pahala daripada Allah SWT, sama-samalah kita berlumba-lumba dalam amalan kebaikan itu. Seterusnya, apa yang berkaitan dengan perkara ini? Iaitu Rasulullah SAW. Selain daripada itu, kita bagi huraian malam ni lah. Kita bagi huraian malam ni berdasarkan kepada apa yang perlu ditekankan daripada nombor yang ke-13 itu. Dan kita, sebelum kita masuk yang ke nombor 14, iaitu apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dipelihara, perlu dijaga dalam kehidupan kita. Yang seterusnya ialah perlu disentuh mengenai sabda Rasulullah SAW. Para pelajar boleh lihat di muka surat 132. La tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis riwayat Muslim. Apa yang perlu difahami di sini berdasarkan kepada perkara ini, sama-samalah kita perhatikan yang berkaitan dengan nombor 14 ini juga, tentang perkara-perkara yang kita perlu jaga, iaitu jangan kamu, yakni sesama kamu, berhasad dengki. Berdasarkan kepada tajuk ini, jangan berbenci-benci, jangan kamu saling mencari-cari rahsia antara kamu. Mengorek rahsia tujuan untuk mencari keburukan, tapi tak usaha untuk mencari kebaikan, nak cari yang negatif saja terhadap diri orang lain. Jangan kamu saling tuduh-menuduh. Dalam perkara ini, 4 perkara yang perlu kita jaga, yang perlu kita jaga daripada terjebak sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Berarti sepatutnya hendaklah kamu bersaudara dan mencari hamba-hamba Allah belaka, menjadi hamba Allah belaka. Jadi pada sini masuklah hadis yang berkaitan dengan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Baik. Daripada sini boleh lihat di muka surat 132. Artinya, awas
Iyyakum wazzanna. Awas, jangan membuat sangkaan kepada orang. Fa inna zanna, kerana sangkaan itu akdzabul hadith, percakapan hati yang amat dusta. Berarti dalam perkara ini kita perlu jaga, kena jaga-jaga mulut kita, lidah kita daripada membuat ataupun prasangka buruk kepada orang lain. Bimbang takut nanti percakapan hati yang amat dusta. Daripada sini kita perlu jaga, berdasarkan kepada hadis tersebut, bahawa Islam mengajar kita supaya kita dapat menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Kena jauh, kena hindari. Jangan sesekali cepat buruk sangka kepada orang. Kita tengok orang tu bercakap, dan mulalah bercakap pasal aku ke. Bila kita tengok orang lain bercakap, dia pun mulalah buruk sangka, prasangka, bercakap pasal dia ke ni. Bila lalu, diam. Kadang-kadang mereka bercakap, tak sangka pula seseorang itu lalu. Maka jangan cepat buruk sangka ataupun prasangka kepada orang lain. Mudah-mudahan terselamat daripada terjebak kepada perbuatan dosa. Begitu juga agama kita menyuruh supaya kita tidak mendiamkan diri jika berlaku kemungkaran di depan mata. Maksudnya kita perlu cegah dalam perbuatan-perbuatan yang berlaku atas perbuatan kemungkaran di depan mata kita. Melalui apa yang kita perlu jaga? Melalui kemungkaran yang kita perlu cegah, iaitu melalui lidah kita, tangan kita, hati kita. Melalui tangan kita, lidah kita ataupun hati kita. Melalui lidah kita tegur dia, bimbing dia. Kalau ada kesilapan-kesilapan, kita bimbing dia. Misalnya katalah ada sesuatu berlaku mengingat buruk sangka, kita bimbing dia, jangan cepat buruk sangka pada orang. Kena teliti dulu. Perkara-perkara ini memang takut nanti awak berdosa dan jadi satu tabiat. Ataupun dengan cara yang lain, iaitu melalui tangan. Kita pun, dia nak mula buruk sangka sesuatu perkara tu, misalnya seseorang ni yang alih barang orang lain tu letak di tempat kawan dia, sebab nak suruh buruk sangka pada ni, kerana dengki. Untuk mengelakkan daripada sedemikian, maka melalui tangan juga kita angkat barang tu, letak balik tempat asal dia, dan kita bimbing seseorang itu, jangan awak buat macam ni, kerana bimbang takut nanti bergaduh panjang ataupun menyebabkan dengki, buruk sangka yang buruk, lebih besar lagi perkara-perkara yang sedemikian berlaku. Kiranya kita tidak mampu melalui hati kita, doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberi petunjuk dan memberi hidayah. Jangan sesekali kita kata biarlah, bukan masalah aku, ini masalah dia. Tetapi kita sayang kepada semua, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah SWT supaya diberi petunjuk dan hidayah melalui hati kita. Apa yang berkaitan dengan perkara ini juga, dilarang mencari-cari isu-isu kelemahan orang lain bertujuan untuk menjatuhkan imej seseorang, bertujuan untuk menjatuhkan maruah seseorang, ataupun untuk memalukan diri seseorang. Sama-samalah menjaga perkara-perkara yang sedemikian, kerana perbuatan-perbuatan tersebut tujuan untuk menjadi kelemahan, tujuan untuk menjatuhkan orang lain adalah perbuatan berdosa. Begitu juga melarang prasangka, dengki, membelakangi orang lain, saling membenci. Itu juga perbuatan-perbuatan yang perlu diperbetulkan. Kiranya berlaku, perbaikilah kesilapan-kesilapan yang lalu. Begitu juga Islam menuntut ataupun dituntut untuk kita berusaha untuk menjaga tali persaudaraan kita sesama Islam. Seperti dalam perkara-perkara yang 4 tadilah, yang terkandung dalam hadis tadi, iaitu apa dia yang 4 tadi? Jangan kamu berhasad dengki. Yang kedua apa dia? Jangan berbenci-benci. Yang ketiga, jangan apa? Jangan kamu mencari rahsia. Yang keempat, saling tuduh-menuduh. Tetapi sekiranya ada perkara-perkara yang berlaku, maka kena mencegah.
melalui 3 perkara tadi, iaitu apa dia tadi? Yang pertama melalui lidah, yang kedua hati, yang ketiga tangan ataupun tangan kita. Boleh ingat? InsyaAllah boleh ingat dah. Itulah perkara-perkara yang kita perlu laksanakan ataupun kita perlu amalkan dalam kehidupan kita dengan mencegah perkara-perkara yang mendatangkan mudarat dalam diri seseorang melalui hati, melalui lisan, melalui tangan, untuk membimbing seseorang supaya tidak berlaku perkara-perkara yang 4 tadi, iaitu dengki, saling benci-membenci, mencari rahsia untuk keburukan, tujuan untuk mengaibkan, saling tuduh-menuduh dan macam-macam lagi. Inilah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang perlu kita jaga. Daripada sini juga terdapat, iaitu iyyaka waz-zann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Potongan hadis ini menjelaskan kepada kita semua mengenai perintah untuk mencegah daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan buruk sangka, iaitu menghindari dari prasangka buruk kepada diri seseorang. Maka kita adalah menjadi hamba Allah yang baik dan bersaudara, dan Islam adalah bersaudara. Kalau seseorang itu sakit, maka biarlah kita rasa sakit juga. Kiranya seseorang itu lari daripada dasar, maka kita bimbing dia. Suka memburuk sangka kepada orang lain, suka dengki kepada orang lain, jadi kita bimbing dia. Daripada potongan hadis ini adalah menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi prasangka buruk. Kita diperintahkan juga untuk berwaspada, berjaga-jaga, berhati-hati dalam perkara ini. Jangan sampai kita melakukan perkara buruk sangka kepada orang lain, termasuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah kadang-kadang menguji diri hamba-Nya. Menguji Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-Nya. Jangan cepat buruk sangka. Kadang-kadang sesuatu yang lebih baik Allah ingin memberikan kepada seseorang itu. Sebagai contohnya ujian yang diberikan. Ujian apa dia? Siapa boleh bagi contoh ujian yang berlaku? Siapa boleh bagi contoh? Ujian apa yang Allah berikan? Ujian miskin. Lagi? Sakit. Kemalangan, na'udzubillah. Daripada perkara yang sedemikian, miskin, sakit, kemalangan, semuanya Allah SWT menguji diri hamba-Nya. Janganlah pula, kenapalah kita tengok orang tu kaya tapi dianya miskin. Kenapa tak boleh jadi kaya juga, sampai unsur-unsur dan elemen tidak bersyukur kepada Allah SWT. Kita perlu ingat, miskin tidak semestinya miskin amalan, kaya tidak semestinya kaya amalan. Yang penting kita sebagai hamba Allah SWT mestilah menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah SWT. Kalaulah seseorang itu miskin, tiba-tiba dia minta dengan Allah SWT beri kaya, tapi tak kaya-kaya, dia diminta untuk menjadi kaya tapi Allah tak bagi kaya juga. Kadang-kadang Allah lebih mengenali hamba-Nya. Mungkin juga bila dia kaya, dia akan menjadi seorang hamba ataupun seorang manusia yang lupa daratan, tak ingat dah kepada Allah SWT. Itulah seperti mana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah doa kepada seorang, kepada sahabatnya, tiba-tiba dia kaya, tak sempat nak pergi ke masjid. Kalau masa miskin, dia selalu pergi dan ingat kepada Allah SWT. Begitu juga dengan sakit. Dah menjadi fitrah kehidupan. Sakit, bila kita bersabar, kita tabah hati, di samping kita berdoa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menghapuskan dosanya itu. Sakit, Allah SWT menguji seseorang dengan sakit. Di sebalik sakit, Allah SWT ingin menghapuskan dosa seseorang itu. Yang penting, ingatlah kepada Allah SWT dan bersyukur di atas apa yang anugerah Allah berikan kepadanya. Yang lain, apa tadi? So, lagi apa tadi? Miskin, sakit, apa lagi? Kemalangan. Jadi pada situ Allah SWT juga menguji dengan kemalangan dan keluarga ada berlaku sedemikian. Jadi dah sampai, maka kita kena reda di atas kepercayaan kita kepada qada dan kepada Allah SWT. Sedangkan kita telah pun diajar dan dibimbing mengenai rukun iman yang 6 perkara,
termasuklah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menjadi seorang hamba yang putus harapan seperti mana syaitan putus harapan dalam kehidupannya itu. Kesimpulannya, berdasarkan kepada nombor yang ke-14 ini, menginginkan buruk sangka, prasangka, apa yang berkaitan dengan perasaan hasad dengki, prasangka itu pada asasnya adalah dilarang dalam Islam. Dan ia jelas dinyatakan melalui ayat Al-Quran dan hadis yang disebut di atas tadi. Maksudnya hadis yang telah dinyatakan, ayat Quran pun telah dinyatakan, hadis juga telah disebut. Adapun perasaan hasad dengki yang dibenarkan hanyalah pada perkara-perkara kebaikan, untuk sesuatu yang baik-baik saja. Dengki kepada kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, meraih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sumbangan, melalui infak, melalui usaha-usaha yang diberikan itu untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara-perkara yang tidak menjadi larangan. Pelajar-pelajar boleh. Pengar pertama dah lepas, pengar kedua nanti. Pastikan semua berjaya, pastikan markah tinggi-tinggi, pastikan semuanya dapat naik kelas. Boleh? Boleh, insya-Allah. Masa berlalu begitu cepat seperti jarum jam. Saatnya tidak akan undur, jam juga waktunya tidak akan undur dan tidak akan menoleh ke belakang, pastinya sentiasa ke depan. Jadi kita kena kejar masa yang ada. Jangan leka dan jangan lalai. Dan pada asasnya tidaklah disebut sebagai hasad. Maksudnya dalam perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara kebaikan. Malah ia lebih merupakan satu keinginan, raghbah. Maksudnya raghbah dalam perkataan bahasa Arab, nak sangat-sangat buat sesuatu kebaikan itu untuk mendapatkan kurniaan daripada Allah SWT. Juga untuk mendapatkan kelebihan yang sama, dapat meningkatkan amalan kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dasar, yang merupakan sesuatu yang asas dalam kehidupan kita. Kita hidup ni untuk mendapat apa? Keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita untuk hidup adalah untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan hidup kita juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan kita. Kerana kita semuanya akan menuju ke sana, iaitu ke akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya sesuatu amalan kita, pekerjaan kita, perbuatan kita semuanya mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesuatu yang amalan kita lakukan ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menjauhkan diri. Tapi yang sebagai contohlah yang berlaku di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menguji sesuatu perkara, punca daripada kecewa. Bagi perempuan yang bertudung, buka tudung. Bagi lelaki yang tidak merokok, isap rokok. Bagi yang lain pula, kecewa dengan menyebabkan sesuatu menuju ataupun seolah macam nak pergi ke arah putus harapan. Jangan jadikan sesuatu tabiat negatif dalam hidup kita. Bahkan kita sepatutnya sesuatu perkara yang berlaku, mestilah kita cuba muhasabah diri, cuba renungkan sesuatu perkara apa yang tak kena dalam diri kita. Begitu juga dalam kehidupan kita, mestilah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Semakin banyak ujian, semakin kita dekat kepada Allah SWT. Semakin banyak ujian, semakin kita fikir dan renung tentang kekuasaan Allah SWT. Setiap kehidupan pasti ada ujian-ujian dan tidak akan terlepas daripada ujian. Kerana sesuatu ujian, ada juga Allah SWT ingin mengangkatkan kedudukan diri hambanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin banyak ujian, Allah SWT nak uji diri seseorang tu sama ada dia bersyukur atau tidak, semakin mendekat dirinya kepada Allah SWT atau tidak. Bahkan di situlah penentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, sama ada seseorang itu memilih untuk menuju ke syurga ataupun ke neraka. Kerana punca putus harapan dan kecewa di atas ujian yang Allah berikan, mereka tidak dapat terima dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Bahkan ujian itu adalah untuk kita kuatkan semangat lagi, tabah hati, supaya kita lebih berusaha untuk mendapat ganjaran pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. InsyaAllah itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.